Tapi kalau korang tak dapat gunakan fat, itu sebaik mungkin, sebab tu korang akan hit the wall. Hai guys, bersama Bro Nyem. Apa macam korang punya puasa ketiga? Ada okey? Brother Wan Rahim dia ceritakan pengalaman dia berlari menggunakan metod MAF training, MAF training lah senang ceritakan. Okey, dia ceritakan lah, dia dulu mula-mula berlari MAF training, dia pernah capai pace 7. Sekarang dah sendu sikit pace 9, tapi dia nak buat comeback lah. Kita doakan dia semoga dapat comeback. Bagi korang yang belum tahu apakah itu MAF training, MAF training aku dah pernah ceritakan dekat YouTube panjang lebar lah. Ada views lebih kurang hampir 100k. Korang boleh check it out untuk panjang lebar punya explanation. Tapi aku nak bagi ringkas sikit lah bagi beginners yang belum tahu. MAF training adalah maximum aerobic function. Actually benda ni beginners pun boleh apply jugalah guna cara ni, tapi aku tak nak lah terlampau tricky, technical sangat lah pergi ke method ini. Cuma aku boleh katakan dia adalah sejenis heart rate training, menggunakan sistem heart rate. Method ini dia lebih kepada fokus ke arah aerobic fitness. Kita punya body ni terbagi pada dua jenis lah kalau korang nak bersukan. Pertamanya aerobic fitness dan keduanya anaerobic. Anaerobic ni lebih kepada kalau korang buat sprinting seperti 100 meters. Kalau korang berlatih menggunakan method ini, dia lebih kepada fokus low heart rate training. Apabila korang berlatih menggunakan heart rate yang perlahan ini, korang dapat membakar lemak lebih efisien, sekaligus dapat meningkatkan endurance korang dengan lebih baik. Dalam badan kita ni terbahagi kepada dua primary fuel lah. Bahan bakar utama kita adalah karbohidrat dan kedua simpanan adalah fat. Ketika kita berlari ni, kebiasaan in general kita akan bakar karbohidrat dulu, selepas tu barulah fat. Tapi apabila korang menggunakan training method MAF ni, dia sebenarnya mengajar korang untuk training low heart rate, ada mengajar korang untuk membakar fat lebih awal berbanding karbohidrat. Sebab badan korang dah terbiasa menggunakan fat berbanding karbohidrat. Dia lebih fokus kepada fat utilization. Bukanlah bermakna dia tak bakar langsung karbohidrat. Dia memang akan ada bakar sikit je carbs, tapi dia lebih bigger portion untuk fat. Dia akan bakar sedikit carbs tu, kemudian dia akan bertukar kepada fat. Lama-lama itulah cara korang meningkatkan endurance. Sebab itulah kebiasaan kalau korang nampak mereka-mereka yang berlari jarak jauh, sebenarnya macam mana orang boleh maintain jarak jauh tu adalah sebabnya mereka berlari menggunakan fat sebagai bahan bakar utama. Sebab mereka punya bahan bakar utama tu dah menjadi efisien. Berbanding orang lain, dia menggunakan karbohidrat. Karbohidrat ni kalau korang tahu dia sangat limited, sebab tu dia punya glycogen sangat deplete. Kalau korang makin berlari intensity tinggi, lama-lama korang punya glycogen tu makin deplete. Lama dah hilang, lepas tu barulah digantikan fat. Itu pun kalau fat korang dapat digunakan dengan sebaik mungkin lah. Tapi kalau korang tak dapat gunakan fat itu sebaik mungkin, sebab tu korang akan hit the wall. Ada tak korang pernah gunakan method MAF ni? Korang boleh kongsikan di ruangan komen. Aku nak tengok berapa ramai yang gunakan teknik ni. Kok-kok lah ramai nak ikut. Bolehlah belajar sama. Korang boleh tinggalkan di ruangan komen. See ya, jumpa lagi next video. Thanks for watching. Bye bye.